Assalamualaikum. Kami dari kelas D2C ingin menerangkan tentang serangan jantung. Nama saya Nur Alia Nadia binti Muhammad Zulhairi dari kelas D2C nombor matriks DD22549. Ini kawan saya. Hai, nama saya Nur Damia binti Kamar Zaman daripada kelas D2C nombor matrik DD22552. Dan kawan saya? Nama saya Nurdamia Syahda binti Zamali dari kelas D2C nombor matrik DD22530. Ini kawan saya. Nama saya Nur Najihah binti Muhammad Syukri dari kelas D2C nombor matrik 22533. Hari ini saya menemu ramah komuniti yang berada di sini, iaitu Hai, nama saya Tati. Hari ini saya akan bertanyakan kat awak apa itu sebenarnya heart attack, dan kalau awak tahu, cuba awak terangkan kepada dua orang. Yang saya tahu dah, heart attack tu ialah serangan jantung yang berpunca daripada kolesterol ataupun pengumpulan darah ke lemak. Faktor dia berpunca daripada merokok, tekanan darah tinggi, diabetes dan lain-lain. Jadi awak tahu tak cara benda utama untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku? Kalau pemakanan, kita kena jaga pemakanan lah. Contohnya makanan yang seimbang ke. Lepas tu kurangkan garam Ya, dalam kurangkan masakan. garam. Kita juga. Kalau awak nak tahu, sebenarnya even kalau kita dah rasa sakit pun, kita boleh cepat-cepat pergi ke hospital ataupun klinik terdekat. Dan selain tu, kalau kita dah tak tahan juga, kita boleh call 999 untuk meminta bantuan diorang. Faham? Faham? Okay, sekian saja pada saya. Terima kasih. Okey, hari ini saya akan menanyakan beberapa soalan kepada orang awam tentang berkaitan serangan jantung. Boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Nurul. Yang saya tahu berkenaan jantung. Penyakit jantung ni dia boleh kena pada tak kira peringkat umur, sesiapa pun boleh kena. Silent heart attack. Pembunuhan senyap masuk, okey? Pembunuhan senyap. Dan serangan jantung ni dia berlaku pada peringkat umur tua ke semua orang boleh kena? Semua orang boleh kena. Saya nak interview orang awam. Apa nama? Syida. Okey, apa yang akak faham pasal serangan jantung? Serangan jantung punca daripada heart attack yang disebabkan daripada kita hisap rokok ke ataupun disebabkan oleh saluran tersumbat dalam jantung. Kalau akak nampak orang tu kena serangan jantung, apa tindakan yang akak buat? Panggil orang lain pun. Panggil orang yang lagi mahir lah untuk selamatkan dia. Okay. Terima kasih. Hello everyone, my name is Nurdamia Syahda. Today I'm here with Firas. Hello. To tell about heart attack. First, you know as we happen during a heart attack. Maybe the heart stops. This common does, but from what I have learned, it happened when a blood vessel to the heart is blocked. This means the heart muscle cannot get oxygen and start to get damaged. It is a very serious medical emergency. Other than chest pain, what are the other side of a heart attack? Shortness of breath. Yes, that is true. The pain feels like a heavy weight on the chest. This pain can spread to the jaw, neck, or left hand. The person might also look very pale and start to have a headache. If you see this, you must call the emergency numbers. Now, let's talk about how to stay healthy. Do you know any way to prevent a heart attack? Exercise and eat healthy. Exactly. There are three main ways to avoid it. First, eat a balanced diet. Reduce oily food and high sugar to keep your cholesterol low. Second, exercise regularly. Even a 30-minute walk every day helps strengthen your heart.
3. Over smoking. Smoking damage your heart and make your blood worsen. The simple habit can save your life. In conclusion, a healthy lifestyle is the best medicine for our health. I want to thank my respondent for spending time with me for the interview. I just had to let you know you're